Emas adalah satu-satunya aset fizikal yang berada di luar sistem kewangan. Tiada siapa pun tahu berapa banyak emas yang kita ada, kecuali diri kita sendiri. Saya nak kongsikan kisah mentor kami, penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Pada tahun 2018, beliau ditahan di bawah SOSMA hanya kerana menerima RM200 kepada seorang kenalan beliau, yang tanpa pengetahuan beliau dikaitkan dengan kumpulan pengganas. Disebabkan undang-undang SOSMA semasa itu, beliau akhirnya dipenjarakan selama 2 tahun. Sepanjang tempoh itu, semua duit dan harta beliau dibekukan. Isteri dan 8 orang anak langsung tak dapat akses walau 1 sen pun daripada simpanan bank. Apa yang menyelamatkan keluarga beliau? Emas fizikal. Kerana emas berada di luar sistem kewangan, simpanan ini tetap selamat. Isteri beliau jual sikit demi sedikit emas untuk meneruskan kehidupan keluarga sepanjang tempoh ujian itu. Pengajarannya jelas, apa saja simpanan harta kita dalam sistem boleh dibekukan oleh pihak berkuasa. Tapi emas fizikal, hanya kita yang tahu, hanya kita yang pegang. Kesimpulannya, jangan biarkan semua hasil kerja keras kita terdedah pada risiko dibekukan. Pastikan sebahagian simpanan kita disimpan dalam bentuk emas fizikal. Jadi, kalau anda nak ubah sebahagian daripada harta anda ke dalam bentuk emas, boleh isi beg biru di bawah atau DM saya akan bantu anda sebaiknya. Jumpa lagi.